Sekarang saya bersama Cikgu Junaida, salah seorang guru PPKI di sekolah ini. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, saya baik. Sempena Hari Kesedaran Autism ini, bolehkah saya ingin bertanya Cikgu? Boleh. Apakah itu maksud autism Cikgu? Okey, autism juga dikenali sebagai ASD, iaitu Autism Spectrum Disorder. Ia merupakan gangguan pada neuro yang terjadi sepanjang hayat dia. Gangguan neuro ataupun gangguan saraf. Okey, ini menyebabkan murid autism akan berbeza dari segi tingkah laku, komunikasi dan juga interaksi sosial. Okey, awak tahu tak apa itu spektrum? Tak tahu Cikgu. Okey. Spektrum dalam ASD itu bermaksud setiap murid autism tu berbeza-beza. Ada yang perlukan bimbingan dan ada yang boleh bergerak sendiri. Dan untuk pengetahuan awak, autism bukanlah satu penyakit. Okey, itu saja. Terima kasih Cikgu. Sama. Sekarang saya bersama dengan Cikgu Yuziana, salah seorang guru PPKI SK Bandar Berawang. Cikgu, boleh tak saya bertanya soalan, apakah ciri-ciri autism? Okey, terima kasih. Okey, ciri-ciri anak autism ni ada banyak. Tapi cikgu cerita sikit saja ya. Okey, yang pertama, anak-anak autism ni dia mempunyai masalah komunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Okey. Kebanyakannya anak-anak autism ni kurang ataupun lambat bercakap. Okey. Okey, yang kedua, mereka ini ada melakukan tingkah laku yang berulang. Okey, contohnya berpusing-pusing banyak kali, kemudian kadang-kadang melakukan tepuk tangan banyak kali berulang-ulang. Lagi satu, macam contoh kalau kita tanya soalan, awak nak makan apa? Dan dia akan ulang balik, awak nak makan apa? Macam tu, dia akan berulang. Okey, repetition. Okey, yang ketiga, anak-anak autism ni ada yang kurang sensitif ataupun terlalu sensitif kepada cahaya, sentuhan, bau ataupun rasa. Okey, itu saja. Terima kasih. Sama Cikgu. Selamat Hari Autism Sedunia. Autism Awareness. Saban.